Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar tentang asas pengaturcaraan iaitu bab 9 dalam silibus semester 2. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan asas pengaturcaraan. Okey, definisi sebenar asas pengaturcaraan ini adalah konsep dan kemahiran asas yang perlu difahami sebelum menulis aturcara komputer, di mana ia merangkumi perkara-perkara seperti berikut. Pertama sekali, konsep algoritma, iaitu langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, struktur kawalan, iaitu sequence, selection dan repetition. Yang ketiga, pemboleh ubah dan jenis data. Yang keempat, input dan output. Seterusnya, sinteks asas bahasa pengaturcaraan. Dan yang terakhir, logik pengaturcaraan dan penyelesaian masalah. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat menerangkan jenis data yang merangkumi integer, nombor nyata atau perpuluhan, float, bulan, aksara, karakter dan rentetan string. Okey, yang kedua, pelajar juga akan dapat menerangkan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Untuk lebih memahami tentang tajuk ini, okey, marilah kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat datang! Pernah tak anda fikir macam mana semua app dalam telefon, laman web yang kita lawat atau game yang kita main tu boleh berfungsi? Macam mana semua tu boleh jalan dengan lancar? Sebenarnya, rahsianya simple je. Semuanya bermula dengan arahan. Dan hari ni, kita akan tengok macam mana anda boleh mula bagi arahan dekat komputer guna blok binaan yang paling-paling asas dalam dunia programming. Okey, cuba fikirkan sekejap. Bila anda isi nama dalam borang online kan, lepas tu klik hantar, macam mana laman web tu boleh ingat nama anda dekat page yang seterusnya? Atau macam mana game boleh simpan high score anda? Ini bukan silap mata tau, tapi inilah keajaiban kecil dalam programming. Jom, kita bongkar rahsia ni sama-sama. Okey, jom kita mula. Sebelum kita boleh bina benda-benda yang power, kita mestilah kena ada asas yang kuat kan? Dalam dunia coding ni, asas tu kita panggil asas pengaturcaraan. Anggap je ia macam tata bahasa yang kita guna untuk bercakap dengan komputer. Kalau kita nak masak, mestilah kena ada bahan-bahan kan? Nak buat kek, kena ada tepung, gula, telur. Sama juga dalam programming. Bahan-bahan kita ni dipanggil jenis data. Senang cerita, inilah jenis-jenis maklumat yang komputer boleh faham dan boleh proses. Dan bahan-bahan ni pula kita boleh pecahkan kepada 5 kategori utama. Ada yang memang khas untuk nombor, ada untuk teks dan ada satu ni yang sangat penting untuk buat keputusan. Jom kita kenal satu persatu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, integer atau int. Ini senang je, nombor bulat macam umur anda atau berapa biji apple dalam bakul. Kedua, kita ada float. Yang ni pula untuk nombor yang ada titik perpuluhan. Contohnya, harga kopi atau markah purata anda. Ketiga, yang ni best, boolean. Dia cuma ada 2 jawapan je, true atau false. Ya atau tidak, lampu on atau off. Simple. Keempat, character. Ini pula cuma 1 huruf atau 1 simbol. Dan last kali, bila kita gabungkan banyak karakter, kita akan dapat string. Perkataan, ayat, nama anda, semua tu adalah string. Inilah 5 bahan asas kita. Okey, so sekarang kita dah ada semua bahan kita, nombor ada, teks ada, nilai true atau false pun ada. Persoalannya, kat mana kita nak simpan semua ni? Mesti kena ada bekas kan? Takkan nak biar bersepah pula. Nah, bekas itulah yang kita panggil pemboleh ubah atau dalam English variables. Kalau data tu macam bahan masakan, pemboleh ubah ni pula macam bekas-bekas yang dah siap ada label. Kita letak label gula kat satu bekas, kita tahu dalam tu ada gula. Sama je konsep dia dalam kod. Mudah kan? Jom kita tengok macam mana rupa dia dalam kod betul-betul. Nampak tak baris pertama tu? Umur sama dengan 18. Hati-hati, tanda sama dengan ni bukan macam dalam matematik tau. Ia sebenarnya satu arahan. Kita tengah cakap kat komputer, tolong ambil nombor 18 ni dan simpan dalam satu bekas yang nama dia umur. Sama juga untuk purata dengan nombor perpuluhan dan nama dengan teks.
Setiap satu baris ni adalah arahan untuk komputer tolong simpankan sesuatu untuk kita. Dan inilah dia kuncinya. Bila kita tulis umur sama dengan 18 tu, kita sebenarnya tengah bagi arahan pada komputer. Tolong ingat maklumat ni untuk saya. So, apa komputer buat? Dia akan cari satu ruang kecil dalam memori dia, letak label umur dan simpan nombor 18 kat situ. Inilah secara asasnya cara komputer mengingat. Rahsia dah terbongkar pun. Jadi, lepas kita dah suruh komputer simpankan semua maklumat tu, kita boleh juga suruh dia tunjukkan balik kat kita. Inilah gunanya arahan print kurungan. Ia macam kita cakap, komputer, tolong buka bekas nama tu dan tunjuk apa dekat dalam. Dan hasilnya, inilah yang keluar kat skrin. Kita dah berjaya tukarkan barisan kod yang nampak abstrak jadi sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata sendiri. Best kan? Okey, kita dah faham pasal pemboleh ubah sebagai bekas kan? Sekarang, cuba bayangkan kita ada dua jenis bekas. Satu bekas biasa yang kita boleh tukar-tukar isinya bila-bila masa kita suka. Dan satu lagi bekas, lepas kita isi, kita terus kunci dan manggamkan. Dah tak boleh usik lagi dah. Inilah beza asas antara pemboleh ubah dengan pemalar. Jadual ni terangkan dengan jelas. Nilai pemboleh ubah ni boleh berubah-ubah. Fikirkan macam skor dalam game, asyik naik turun kan? Sebaliknya, pemalar atau konstan, nilainya dah tetap. Lepas kita set, dah tak boleh ubah. Contoh paling senang, nilai pi dalam matematik. Atau berapa jam dalam sehari. Benda-benda yang takkan berubah. Cuba anda fikir, apa lagi contoh lain? Okey, jom kita tengok kod ni. Mula-mula kita set umur sama dengan 18. Tapi lepas tu kita update jadi 20. Boleh, tak ada masalah sebab ia pemboleh ubah. Sekarang, cuba tengok pi dengan max score. Perasan tak semua huruf besar? Ini cara programmer bercakap sesama sendiri. Bila huruf besar, maksudnya, woi, yang ni pemalar, jangan sentuh. Jadi, bila kod ni run, output tunjukkan nilai umur yang baru, tapi pi dengan max score maintain je, tak berubah. So, senang cerita macam ni je. Guna pemboleh ubah untuk data yang asyik berubah-ubah, macam markah atau masa. Dan guna pemalar untuk data yang mesti sama je, macam setting penting atau nilai-nilai universal. Satu boleh lentur, satu lagi keras kejung. Mudah kan? Okey, kita dah cover beberapa konsep yang penting. Sekarang, jom kita cantumkan balik semua kepingan puzzle ni dan tengok gambaran besarnya. Semua yang kita bincang ni, inilah dia blok-blok binaan asas yang anda akan guna, tak kisahlah program apa pun yang anda nak tulis nanti. Jadi, sebagai rumusan, kita ada jenis data. Ini bahan kita. Lepas tu, kita ada pemboleh ubah. Ini bekas kita yang fleksibel untuk simpan bahan-bahan tadi. Dan kita juga ada pemalar. Ini bekas special yang dah dikunci, isinya tak boleh ubah. 3 benda ni je, bahan, bekas biasa dan bekas terkunci, inilah sebenarnya nadi yang gerakkan semua app, laman web dan game yang kita guna hari-hari. Sekarang, anda bukan setakat tahu macam mana komputer mengingat, tapi anda dah tahu macam mana nak suruh dia ingat. Anda dah pun pegang blok binaan yang paling asas dalam programming. Jadi soalannya sekarang bukan lagi macam mana benda ni berfungsi, tapi apa yang anda nak bina. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab luangkan masa dengan saya hari ini. Okey, anak-anak pelajar. Okey, diharapkan dengan melihat video tadi, pelajar-pelajar akan dapat memahami tentang tajuk-tajuk yang sepatutnya semua pelajar faham untuk bahagian A dan B asas pengaturcaraan ini. Okey, dan seperti yang saya katakan sebelum ini, untuk video kali ini sepatutnya pelajar telah dapat menerangkan jenis data yang merangkumi integer, nombor nyata atau perpuluhan, float, boolean, aksara, karakter dan rentetan string, dan seterusnya dapat menerangkan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Okey, dan untuk video yang seterusnya, kita akan sambung bahagian yang kedua, di mana kita akan teruskan dengan subtajuk bahagian C, iaitu menerangkan kelebihan penggunaan pemalar bernama name constants dan menerangkan pengaturcaraan berstruktur dan berorientasikan objek, iaitu OOP. Okey, jadi sekian video kali ini. Kita jumpa di video yang seterusnya.
Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.